Weh, korang perasan tak? Sejak akhir-akhir ni, trend makan viral kat media sosial kita ni makin menjadi-jadi. Pantang ada kedai baru yang letak keju melimpah atau air balang yang manis leting, mesti kita nak beratur panjang sebab tak nak ketinggalan. Tapi sebenarnya kita kena sedar yang badan kita ni bukan tong sampah. Ada banyak sebab kenapa kita kena mula jaga pemakanan dari sekarang sebelum enjin badan kita mula buat hal. Pertama sekali, paling jelas ialah pasal tahap tenaga harian. Kau pernah tak rasa lepas makan tengah hari yang berat, terus rasa mengantuk nak mati macam kena pukau? Itu sebab kita sumbat karbohidrat ringkas terlalu banyak. Kalau kita pilih makanan yang seimbang, kita tak akan rasa cepat letih. Tenaga tu rasa konsisten je dari pagi sampai petang. Jadi, barulah kita boleh produktif nak buat kerja atau buat hobi yang kita suka tanpa rasa lemau. Sebab kedua, sudah tentulah untuk mengelakkan penyakit kronik. Zaman sekarang, penyakit macam kencing manis atau darah tinggi tak tunggu kita tua tau. Orang muda umur 20-an pun dah ramai yang kena. Dengan mengurangkan gula dan garam yang tersembunyi dalam makanan segera, kita sebenarnya tengah melabur untuk masa depan. Kita nak hidup lama dalam keadaan sihat. Bukan hidup lama, tapi hari-hari kena telan ubat atau ulang-alik ke hospital. Seterusnya, jaga makan ni pun sangat berkait rapat dengan kesihatan mental dan emosi. Ada kajian cakap, usus kita ni otak kedua manusia. Kalau perut kita penuh dengan makanan berminyak dan tak berzat, mood kita pun senang jadi berantakan. Kita senang rasa stres, cemas atau cepat marah. Tapi bila kita makan banyak sayur dan buah, otak kita akan rasa lebih ringan dan emosi pun lebih stabil. Senang cerita, perut happy, hati pun tenang. Selain itu, tak boleh dinafikan yang pemakanan ni cermin kepada penampilan diri dan keyakinan. Bukanlah nak cakap kena kurus macam model, tapi bila kita makan benda berkhasiat, kulit kita nampak lebih bersih, rambut tak kusam dan mata pun nampak segar. Paling penting, berat badan kita akan berada kat tahap yang ideal. Bila baju semua muat dan badan rasa ringan, automatik rasa yakin tu datang sendiri bila nak berhadapan dengan orang ramai. Akhir sekali, alasan paling padu ialah untuk menjimatkan duit dalam jangka masa panjang. Ya, memanglah makan salad atau makanan organik kadang-kadang rasa mahal sikit. Tapi cuba bayangkan kos kalau kita jatuh sakit nanti. Bil hospital, kos pembedahan dan ubat-ubatan jauh lebih mahal daripada harga sekilo apple atau ayam bakar. Jadi, baik kita belanja lebih sikit untuk makanan berkualiti sekarang daripada sedekah duit ke hospital nanti. Kesimpulannya, jaga makan ni bukan bermaksud kau kena makan salad hari-hari sampai bosan. Cuma, pandailah seimbangkan antara nafsu makan dengan keperluan badan. Kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Ingat, badan kita ni satu-satunya rumah yang kita ada untuk seumur hidup. Jadi, sayangi diri kita sementara tengah sihat ni. Barulah hidup lebih bermakna. Kalau anda rasa perkongsian tentang gaya hidup sihat ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel ni. Kita sama-sama belajar untuk jadi versi diri yang lebih baik setiap hari. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!